Hobbit yang menetap di gua-gua di sekitar selatan Thailand, di Kelantan, di Kedah, di Patani, di Vietnam, di Kemboja sudah ada orang. Tapi manusia itu dia adalah Homo sapiens, dia bukan Homo erectus. Dan kita maklum kawasan Malaysia ini tidak ada Homo erectus. Begitu juga di tanah Arab, dia tidak ada makhluk yang Homo erectus itu tadi. Allah Ta'ala dah asingkan dah. Jangan bercampur dengan DNA itu. Homo erectus ini, Homo erectus, Neanderthal, Florence, Kenya, Trenel ada di Jawa. Di Peking ada. Ya, itu makhluk yang macam manusia, badannya 2 kaki berdiri tetapi bukan manusia. Kenapa kita kata dia bukan manusia? Kerana dia tidak mempunyai sifat anisa. Perkataan insan itu berasal daripada perkataan anisa. Ada orang kata nasya. Nanti saya terangkan sekejap lagi. Kemudian kita pergi balik kepada gua yang dekat Kelantan, Kedah pula. Lupa tadi. Anisa, insan. Alif, nun, sin, alif, nun. Insanun. Insanun itu masdar. Fi'ilnya apa? Anisa. Nasya ni macam mana? Kemudian. Ya. Permulaan sekali perkataan insan itu berasal daripada anisa. Anisa bermaksud lemah lembut. Boleh diajak berkawan. Ada ilmu, ada pengetahuan. Sebab Allah Ta'ala dah kata, Allama Adamal asma'a kullaha. Ya, yang bergaduh tadi, dia tak cukup dari sudut saintifik, dia punya capacity of the brain tu, dia hanya ada 800 ml sahaja. Kalau manusia dia ada 1300 ke atas. Sebab tu yang 800, below 800 ml tu, sikit dia wild tau. Dia sikit nak tumbuk, sikit nak gaduh. Sebab dia punya capacity of the mind, brain, lack, kurang. Kenapa dia kurang? Allah Ta'ala dah cipta makhluk ini tidak ada kebolehan intelektual. Dari sudut falsafah bahasa, anisa itu orang boleh diajak berkawan. Maknanya nak beza dengan sebelum itu. Anisa, apakah lawan anisa? Jin. Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Perangai jin ni teruklah maknanya. Sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Jadi kenapa ulama meletakkan perkataan anisa? Kerana nak beza dengan perangai jin tadi. Jadi yang sebelum ni perangainya seperti jin. Nampak tak? Spesialnya kita. Kemudian macam mana boleh jadi nasya? Nasya apabila manusia itu sudah hidup berkelompok. Sudah hidup berkelompok, konsep nasya. Lupa. Itu wujud. Lupa nak pergi kerja. Lupa nak punch out, punch in. Itu sifat manusia bila sudah ada kelompok. Tetapi pada peringkat awal dia adalah anisa. Ya. Balik pula kepada gua-gua tadi. Ya. Sudah ada orang di alam Melayu ini. Sudah ada orang. Dan kalau dia kata DNA itu bukan orang Melayu, memang bukan disebut. Tulisannya tak ada MELAYU, tak ada. Sebab itu takrifan DNA. Bila orang Melayu ni muncul? Bila adanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, bila wujudnya bangsa Melayu ini? Bila wujudnya nama Melayu itu? Orangnya dah lama wujud. Tapi perkataan Melayu itu berdasarkan pada apa yang saya baca, sebab kajian saya kajian purba di Timur Tengah. Dalam buku saya Revolusi itu, kajian purba di Timur Tengah. Perkataan kan Malaur itu sebenarnya perkataan Melayu itu Malaur. Itu sefahaman saya. Ur itu maksudnya tanah tinggi. Ur itu satu tempat di wilayah di Iraq. Wilayah di Iraq itu tempat asal Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa tempat itu dipanggil Ur? Tempat itu dipanggil Ur
kerana di situ terdapat zagurat. Zagurat itu satu tempat tinggi untuk dikebumikan, itu makam raja-raja purba. Itu. Ya. Jadi apa yang menarik di sini ialah perkataan Ur itu tempat tinggi itu digunakan oleh masyarakat di sini. Kita tidak ada maklumat tentang itu kan? Hakikatnya Malaysia ini berdasarkan kajian yang dibuat, ada yang saya sebut sini, minta apa tu? PowerPoint, okey. Bawah lagi, yang paling akhir sekali, saya dah itu dah, paling akhir sekali, bahawasanya kajian dibuat tahun 6,000 tahun sebelum ini, lagi 6,000 tahun dahulu, ini semua lautan ni, paras air tinggi. Yang paling tinggi ialah 5,900 meter. Yang paling tinggi ialah di Tioman. Bayangkan 5,900 meter Tioman itu, Jerai itu adalah pulau. Gunung Jerai itu adalah pulau. Sebab tu dalam Meru Mahawangsa disebut sebagai Pulau Serai. Pulau Serai. Kalau kita baca Meru Mahawangsa, dalam pandangan sekarang tak logik, mana ada pulau. Dulu rupanya air tinggi. Semenanjung Malaysia ni seluruhnya tenggelam. Kecuali di gunung-gunung saja. Sebab tu kita jumpa beberapa lokasi yang menyebut adanya kerajaan-kerajaan purba. Kita masih dalam pencarian dalam bab itu. Apa yang jelas di sini, bahawasanya benarlah yang disebut dalam Meru Mahawangsa. Ini yang di Sungai Batu. Ini sekitar 788 BC. Lagi? Bawah, lagi? Yang ujung sekali. Lagi? Ini data kita peroleh dia pada artikel terbaru. Bahawasanya dia kata kawasan di Tioman Island itu paling banyaklah 5,900 meter. Kemudian kita dengar cerita bahawa dia kata Wang Empuk Wan Malini menanam padi huma di Bukit Seguntan, ya. Bukit Seguntan tu hanyalah 20 meter. Betapa kita ditipu. 20 meter daripada paras laut. Adakah dia bukit? Dia bukan bukit. Bermaksud penjajah telah mengalih benda-benda info-info yang benar kepada tempat yang lain supaya kita bingung tau. Supaya generasi yang datang untuk membuat kajian lambat, bertungkus lumus nak cari. Dia menyembunyikan banyak rahsia. Apabila dia kata Wan Empuk dan Wan Malini menanam padi huma di Bukit Seguntang, kita tertanya, ya, Bukit Seguntang hanya 20 meter daripada paras laut. Di mana sebenarnya Bukit Seguntang? Bukit Seguntang itu di Sumatera kan, Tuan Syekh? Tapi bila kita cek, dia bukan di Sumatera. Sebab Bukit Seguntang itu hanya 20 meter. Kita masih dalam pencarian. Banyak benda-benda yang kita nak bongkar selepas ini. Sesungguhnya orang Melayu perlu tahu bahawasanya bumi Melayu ini penuh dengan benda-benda berharga. Ada satu buku ditulis oleh China daripada UN, ya. Dia menulis tentang opek. Dia kata disebut opek itu adalah ledang, gemas, jementah, muar, jempol. Saya baca buku tu berulang-ulang, saya takut saya silap. Lebih kurang 60 km kawasan itu adalah kawasan emas yang ditinggalkan. Kawasan perlombongan emas terbesar beratus-ratus tahun telah ditinggalkan. Ya, kenapa? Macam mana nak dapatkan emas? Emas dalam bentuk flakes. Dia kata flakes. Flakes ni kepingan. Emas kepingan. Dan satu lagi, emas dalam kuas. Batu permata jangan cakap. Emas dalam kuas. Kuas ini adalah emas tu duduk dalam kuas. Dalam kuas tu ada vein, ada urat.